Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk perbincangan kitab berkenaan dengan tauhid, iaitu untuk pengukuhan ataupun untuk tahqiqut tauhid. Kita akan sambung perbincangan pada pagi ini, masih lagi bab yang ke-39. Kalau kitab saya ni muka surat 386, kemudian kita akan sambung pada muka surat 390. Di bawah tajuk berhakim kepada selain Allah dan Rasul. Mana menjadikan hakim ataupun keputusan untuk kes-kes yang berlaku. Tak kiralah kes dalam bentuk peribadi ke kes dalam bentuk keluarga, dalam bentuk kita kata masyarakat, negara. Dia tidak fikir tentang lagu mana hukum Tuhan, lagu mana keputusan Quran, wahyu sama ada Quran atau hadis. Tak terlintah begitu. Sebab anda ada fikir dalam tajuk ni sebenarnya yang dikehendaki, sebabnya di bawah tajuk ni ada 5 dalil. 4 dalil Quran dan 1 dalil hadis Nabi. Di bawah tajuk ni 4 dalil daripada Quran, 1 daripada hadis. 5 dalil semua. Yang mana kalau kita tengok, ni anda sebut selalulah target kita ni, kita baca bab yang ke-39 ni, supaya kita dari orang yang mempunyai kesedaran lah dengan sebab dia tadabbur Quran, kena timbul dalam perasaan kita bila kita nak buat apa saja keputusan, biar terlintah lagu mana keputusan Quran dengan hadis, lagu mana keputusan mengikut perspektif Quran dan hadis, kena terlintah gitu. Bab harta saka ke, bab apa saja, dia kena tahu. Misalnya kalau kereta kita accident, lagu mana nak buat, kita ke salah. Nah, kalau kita salah, lagu mana hukum agama? Walaupun mungkin kita bayar tu mengikut kita kata ketetapan mahkamah sivil, mahkamah tidak mahkamah syariah. Tetapi dalam konteks agama, bila kita buat salah melibatkan kerosakan harta kan, sebenarnya hak tu ada hukum dalam agama kita. Jadi maknanya hak pihak kerajaan minta kita bayar kerosakan kereta kan, walaupun dikeluarkan oleh mahkamah hak tidak syar'i lah, hak tidak syariat, sebenarnya hak tu sebenarnya ada dalam peruntukan agama kita. Kita orang Islam ni kena ingat, mana kita bayar kerosakan tu kerana kesalahan kita, sebenarnya kita sedang beramal dengan hukum Allah. Biar terlintah gitu, supaya kita boleh pahala. Dia panggil bab itlaf. Kalau kita merosakkan harta benda ya, mengikut agama, kita kena bayar ganti rugi. Tu termasuk hukum agama kita. Jadi bila kita buat begitu, sebenarnya kita walaupun zahir nampak berlaku kerugian, sebenarnya kita boleh pahala. Pahala sabar dan pahala kerana ikut hukum agama. Kita bayar kerugian sebab kita yang buat salah. Kena ingat, kita kena ingat tu, walaupun kita kena ingat kita sedang berhukum dengan hukum Allah. Nak suruh ada kesedaran itu. Bagi anak hak tu penting. Sekarang ni kita nak sebagai sambungnya, kita nak pergi kepada dalil yang ketiga. Kalau dalil pertama surah An-Nisa ayat 60 hingga 62. Dalil yang kedua surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Jadi pada pagi ini kita nak pergi pada dalil yang ketiga. Sebelum itu, antara poin penting yang kita kena faham adalah taat kepada ketentuan Allah, perintah Allah yang berdasar kepada Quran dengan hadis ni. Hak ni sebenarnya dia termasuk dalam taat kepada Allah. Hak tu paling besar. Dia bukan taat kepada Allah ni tidak mencuri, tidak mengopak, tidak berdusta, bukan hak tu saja. Patuh, kena ikut perintah Tuhan. Menghukum dengan kehendak Allah dan Rasul, semua tu termasuk dalam ta'ah. Kenapa tajuk ni dibawa masuk dalam kitab Tauhid? Sebab tajuk ni dia boleh membawa kepada kerosakan akidah. Sekiranya seseorang menganggap hukum selain daripada hukum Allah tu molek juga, dan hati dia lebih cenderung nak guna hak tu, bahkan dia kata lebih selesa tu, dia boleh bahaya pada akidah tu. Sebab hukum Allah ni termasuk dalam konteks kepercayaan kepada Allah dan Rasul, kepercayaan kepada wahyu yang diturunkan. Dia termasuk dalam konteks itu. Tu bahaya tu.
Sebab kita ni boleh rosak akidah ni bukan melalui niat dan percakapan saja. Dia boleh rosak juga melalui tindakan kita. Ni dari sudut tindakan. Bila kita nak buat apa saja keputusan, kena fikirlah ke mana hukum Islam. Kadang-kadang setengah hukum Islam tu dia ada persamaan dengan hukum hal tidak Islam. Kita terima. Lebih-lebih lagi dalam negara kita ni hukum Islam tidak berdaulat. Kita terima hukum mana ada, tapi kita kena pasti hukum tu tepat kata dengan agama. Kalau tepat dengan agama, kita niatlah kita buat ni sebenarnya kerana mengikut agama, bukan ikut hukum itu. Waktu memang ada disebut. Sebab tu anak fikir perkara tu kita kena jelas benar dalam perbincangan ni. Jadi maknanya kita duk bayar duit kepada JPJ, pada kita boleh pahala. Sebab tu termasuk hukum wadi'i dia kata. Langgar lampu merah. Bapa tu kaji dia menganggap kesalahan sebab dia membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jadi bila kita langgar tu maknanya kita telah melakukan kesalahan. Jadi hak tu tak ada dalam Quran tu bab isyarat tu. Dalam hadis tak ada. Tetapi oleh kerana ketetapan itu, peraturan itu sebenarnya dia membantu menjaga nyawa manusia dalam bentuk ikhtiar kita. Usaha kita nak jaga supaya manusia selamat, patuh pada peraturan jalan raya. Peraturan itu diiktiraf oleh syarak. Sebab tu hak ni dia panggil hukum wadi'i, dia panggil. Hukum yang ditentukan oleh manusia tapi dia ada kebaikan mengikut agama. Orang panggil dia jaga nyawa, jaga harta benda awan. Bila kita tepuh kereta, boleh jadi orang itu mati, kereta dia rosak, banyak perkara kita terlibat, nyawa dia, hal kita telah merosakkan harta benda orang, semua tu termasuk dalam maqasid syariah. Jadi kita kena niat gitulah, insya-Allah kita boleh pahala. Memang aku pun kalau JPJ, kalau kajian mahkamah tak kata kena bayar pun, memang aku kena bayar pun sebab hukum Tuhan kata gitu. Kita kena letak gitu. Tu saja. Apa saja. Sebab itulah sini sebenarnya ada buat catatan lah. Ana ada buat catatan dalam tajuk kita ni, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita terpaksa buat keputusan, kena terlitah dalam kepala kita. Ni ana ada buat nota ni. Lepas ni ayat 50 lepas ni. Dalil yang keempat kita bincang situ. Okey, baik. Sekarang ni kita nak pergi cuba tengok dalil yang ketiga. Pak ana sebut sana itu kita bincang pada dalil yang keempat. Baik, cuba tengok dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tu dia ambil separuh ayat untuk sesuaikan dengan tajuk yang kita bincang. Kerana ayat tu lepas tu dia sebut wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Itu ayat lengkap dia lah. Jadi anak terjemah ni berdasar pada ayat lengkap. Boleh tengok dalam form masing-masing lah. Suratul A'raf ayat 56. Apa maksud wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha? Wala tufsidu maknanya jangan kamu membuat kerosakan fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, selepas Allah memperbaiki bumi ni. Islah tu dia buat bulat kan. Fokus kepada perkataan kita nak bincang sebenarnya. Janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi selepas islah, selepas Allah membaik pulih dunia ni, selepas Allah buat kebaikan kepada dunia ni. Setakat tu ya, sebab kita nak sesuai dengan tajuk ni. Baik, kita baca dulu sini dalam syarah dia. Jadi islah tu kita kena faham. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, cuba tengok bawah tu lah. Dia buat ringkas sini, anak pun tak sempat nak ambil bayar data yang lebih detail lah. Bawah dia ada buah tu secara ringkas. Siapa dia Abu Bakar bin Al-Ayyash ni? Siapa dia? Abu Bakar bin Ayyash, dia ni seorang tabi'ut tabi'i besar. Tabi'ut tabi'i maknanya generasi ketiga. Generasi sahabat, generasi tabi'i, generasi tabi'i tabi'i. Ini generasi ketiga. Kalau kita panggil 200 tahun pertama lah. Biasanya ulama kata 200 tahun pertama. 100 tahun pertama kita kata zaman tabi'i. Tabi'i ataupun zaman sahabat. Ni mana selepas zaman sahabat, selepas zaman tabi'i, pengikut kepada pengikut. Yang mengikut kepada yang mengikut. Sebab tabi'i pengikut sahabat, tabi'i pengikut kepada pengikut sahabat. Dari segi manhaj, itu maksud dia. Jadi Abu Bakar bin Ayyash ni seorang tabi'i meninggal pada tahun 193 Hijrah. Yang ni kita kata kurun kedua lah. Dia kata, dia buat ulasan tentang ayat 56 surah Al-A'raf ini. Dia kata sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi ketika mereka berada dalam kerosakan. Sebenarnya Abu Bakar bin Ayyash ni dia nak huruf islah tu. Gapo dia islah tu? Sesungguhnya Allah ni nak huruf islah tu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi ketika mereka berada dalam kerosakan. Maka Allah Ta'ala memperbaiki mereka. Islah.
Allah telah mengislahkan mereka dengan membangkitkan seorang nabi di kalangan mereka yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sesiapa yang berdakwah, yakni mengajak orang untuk menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah maknanya mufsid, orang yang melakukan kerosakan. Jadi hak ni ana nak baca dulu. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Utsaimin, dia ada sebut tentang ayat ni. Dia kata di antara bentuk kerosakan di muka bumi adalah dengan menentang dakwah orang-orang yang berilmu, menentang dakwah salaf, yakni generasi awal Islam, dan menentang orang yang mengajak untuk berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam ayat ni dua perkara yang kita kena pegang. Pertama sekali, melakukan kerosakan. Itu satu. Yang kedua, islah. Janganlah kamu melakukan kerosakan selepas Allah memperbaiki dunia ni. Jadi isu dia sekarang ni, rosak tu rosak dalam bentuk macam mana? Ana tidak nak baca sini, ana buat kesimpulan lah. Kalau anda nak baca poin dia ni anda petik dalam Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim yang ditulis oleh Jama'atun min Ulama' Tafsir. Dia ada persatuan ulama tafsir dunia ni, dia pakat buat satu tafsir yang ringkas, satu jilid saja. Nama kitab ni Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran. Anda nak baca. Dia kata ayat ni secara ringkasnya bermaksud gini, tak orang banyak. Tapi jelas. Baik, anda nak baca ni. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi dengan melakukan maksiat. Kalau kita tahu rosak ekosistem alam, rosak sungai, mencemarkan sungai, hak tu nombor dua. Duduk nombor dua dalam perbincangan. Boleh maksud juga sini. Hak tu duduk nombor dua. Hak mula-mula sekali ayat ni, dan hak ni lah yang dimaksud oleh penulis kitab, sebab tu dia letak ayat ni di bawah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu termasuk dalam mufsid, melakukan kerosakan di muka bumi. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi dengan melakukan maksiat setelah Allah memperbaikinya. Lagu mana Allah memperbaiki dunia ini? Sebab antara Nabi umur 40 tahun dengan jarak Nabi Isa ni 450 tahun ataupun 400 tahun paling kurang. Selang masa tu, dengan diangkatnya Nabi Isa ke langit, selang masa sehingga Nabi diangkat jadi dilantik jadi Nabi ketika umur 40 tahun tu, selang masa tu kita ambil paling minimal 400 tahun. Manusia hidup tanpa Nabi dan tanpa kitab suci. Seluruh dunia tak ada. Masa tu Nabi Melayu pun tak wujud lagi. Tak ada. Baik. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi dengan melakukan maksiat setelah Allah memperbaikinya dengan mengutuskan para rasul alaihimus salatu wassalam. Ini hak sebelum Nabi. Dan memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah melalui dakwah para rasul. Dan berdoalah kepada Allah sahaja dengan melahirkan rasa takut akan azabnya serta mengharapkan perolehan pahalanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, maka jadilah kamu sebahagian daripada mereka. Jadi isu di sininya, janganlah melakukan kerosakan ni, maknanya kamu lawan, kamu canggah, kamu lawan agama Allah. Itu maksudnya. Jadi selepas Allah melakukan perbaikan ni, selepas Allah utuskan Rasul. Kalau kita tengok daripada Nabi Adam sampai pada Nabi Nuh, seterusnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yaqub, sampai pada Nabi Musa, ada semua Nabi. Maknanya setiap masa tu akan ada Nabi nak membetulkan kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Yang mana setiap Nabi mari itu dia akan bawa wahyu yang sesuai dengan kehendak masyarakat pada waktu itu. Wahyu ni Allah turun sesuai dengan keperluan masyarakat. Itulah maksud. Mana setelah Allah bina kehidupan agamanya begini, dari segi tauhidnya begini, dari segi syariatnya begini, akhlaknya begini, jangan kamu ubah itu. Ubahnya itu dalam istilah agama dia panggil mufsid, fasad dia panggil. Maksud melakukan kerosakan ni mana ubah hukum Allah, tolak hukum Allah, lawan hukum Allah, tak mau terima hukum Allah, berhukumkan dengan hukum manusia, berakhlak dengan bukan akhlak Nabi-Nabi dan Rasul. Itu maksudnya. Jadi kena ingatlah. Jadi makna hak ni dalam istilah ulamanya menolak dengan perbuatan. Bukan tolak dengan hati mungkinnya. Bukan tolak dengan lidah, tolak dengan perbuatan. Kalau tolak dengan hati, tolak dengan lidah, tolak dengan perbuatan, tu kafir teguh lah. Ni boleh jadi hati dia tak fikir pun dia sudah tolak hukum Allah. Hati dia tak fikir pun dia sudah lawan agama Allah. Dia tak fikir sebab apa? Dia tak sedar.
Tetapi dengan tindakan dia tu, ana sebut sebelum ni, ana sebut hang ni agak orang kita macam lupa setengah-setengah, bukan semua hukum pesaka ke hukum Tuhan. Nah, bila berlaku kematian tak telitah pun. Kadang-kadang kalau telitah dia awak tak tahu. Berapa orang tak sah. Kadang-kadang 2 tahun duk tergantung gitu pesaka tu. Tak cuba sesat sedangkan tempoh tu berdosa tu. Bukan main-main tak. Sehingga kalau dalam kitab fiqh tu kalau kita nak bagi hadiah pada adik kita, kena bagi dulu mengikut hukum faraid. Biar tentu jadi milik kita sebanyak mana anak lelaki ni dapat, sebanyak mana anak perempuan dapat. Bila tahu jelas milik kita, kita telah bahagikan mengikut hukum faraid, kita boleh pahala dan berkat di sana. Bui lah nak bui pun. Bui. Ni abang boleh ni. 2 bahagia. Ambil kamu lah. Mu adik perempuan, mu susah apa. Biar tentu jadi milik kita tu. Ambil dulu keberkatan pembahagian tu. Itulah orang panggil. Tu anak sebut tu satu contoh saja tu. Banyak lagi contoh yang lain. Misalnya hukum berkait dengan munakah, perkahwinan. Lagu mana kita ikut tu. Orang kita masa walimatul uruh tu pun ada hukum dia tu. Hukum walimatul uruh Nabi buat. Nabi kata aulim wala wisyad. Kalau nikah buatlah kenduri walaupun seekor kambing pun Nabi kata. Mana ada hukum. Jadi kita ikut ke tidak? Dah pelik apa kita nak nari di masjid pun nari geger lah ni. Lepas kita tengok bola tukarlah. Serambi ke dia, nak serambi ke dia, tak tahu ni. Nampaknya bergerak lain benar ni. Serambi muka ni. Rusing tak. Mana dia tidak jadilah, dia sikit-sikit dia bergerak. Mana sudah berlaku peralihan rusing kita. Engkau kita duduk sini ni. Kita berbangga Kelantan ni Serambi muka. Nampaknya jadi lagu lain. Mana hidup 20 tahun tu tak terbentuk lagi akhlak. Padahal 20 tahun dah hidup dengan tok guru tu. Dah tak? Mana? Itulah kebimbang kita. Sebab anda tengok dengan perkembangan ni sedang bergerak ke arah tu. Apa jadi gitu? Benda yang kita tak boleh fikir tu, orang masjid boleh terlepas biar berlaku gitu. Minta maaf, semua boleh minta maaf. Bila orang marah, kalau orang tak arah rasa senyap begitu. Tak nak sabar tak? Tak nak sabar. Tak main muzik dalam masjid 2 tahun tu dah. Di tempat lain tapi di kota baru juga. Ni new siap dengan nari dengan pakaian nampak teruk. Ada pokok pisan. Nampak doh tu nak serupa tu dah. Jenis perayaan ke dia hari ni ada daun pisan. Pakaian pun nampak lagi ke arah tu dah tu. Cuba tengok molek. Apa jadi lagu tu? Ni sebenarnya itu juga kita jadi perasaan kita jadi sedih lah tengok. Sebab ni bumi kita, tempat kita duduk, negeri kita. Tiba-tiba jadi lagu tu. Ni. Apa tu jadi lagu tu? Hana sebut sana. Sebab bila nak buat apa-apa tak tanya lagu mana di segi hukum tu Sebab tu saya nombor kata siapa dia bila nak buat apa-apa ditanya lagu mana Allah nak, lagu mana Rasul nak. Selamatlah kalau kita main dalam fikiran kita. Tu yang kita maksud ni. Bagi anak hak itulah objektif tajuk ni semua. Nak mendidik supaya kita ni berfikir tentang macam mana agama kita nak. Betul ke lagu ni kalau kita buat ni kena dengan agama kita. Nak suruh hak tu Kalau tidak tak ada makna tidak kita duk khatam Quran nak boleh buat majlis khatam Quran masjid. Tiba-tiba dia khatam juga tidak Quran. Tak ada makna lagu tu. Okay, sekarang ni sebelum kita pergi pada faedah tu anak nak baca sini. Anak nak baca huraian dia berdasar kepada hak mukhtasar fi tafsir yang pertama. Anak nak perjelas lagi. Jangan kamu melakukan kerosakan. Kerosakan itu makna fasad lah. Dalam mukhtasar fi tafsiril Quran yang disusun oleh jama'atun min ahli tafsir, yang dikumpul oleh satu kumpulan jawatan kuasa tafsir, mereka menegaskan bahawa kerosakan di muka bumi yang dimaksudkan dalam ayat ni, pertamanya kerosakan dari sudut agama. Tu hak mula-mula sekali. Selepas mari Nabi, mari Rasul. Sebab Kristian ni rosak 50 tahun ya lepas Nabi Isa diangkat ke langit. Bukan lama pun. Dan termasuk di bawah jangan melakukan kerosakan ini juga dari segi kemusnahan fizikal. Musnah alam, hutan kita kata, pencemaran tebal pokok tanpa kawalan, pencemaran sungai, buang sampah merata-rata. Semua tu termasuk dalam larangan ini. Itu dari sudut kehidupan dunia. Cumanya yang paling besar, larangan ini lebih merujuk pada kerosakan yang melibatkan kelakuan maksiat, pelakuan maksiat dan pelanggaran hukum Tuhan, sama ada kabair dan sagair. Allah Subhanahu wa taala nak memperjelaskan kepada kita secara pemahaman, secara iman bahawa sangat berkait rapat kerosakan alam ini dengan pelanggaran hukum Allah. Maknanya dalam sistem yang Allah buat, bila kita lawan Allah, bila kita tidak berhukum dengan hukum Allah, banyak kita melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah,
sebenarnya dia boleh menjejaskan kehidupan fizikal kita. Alam ni jadi tak stabil. Maknanya Allah SWT hilangkan berkat. Bila Allah tarik berkat, dia boleh jadi ribut, dia boleh jadi banjir, dia boleh jadi kerosakan. Manusia tak fikir dah. Manusia dia gini ada. Salah satu bala yang paling besar, manusia fikir diri dia dah. Dia tak fikir orang lain. Kalau dia nak tebal pokok di hutan pun dia fikir keuntungan. Dia tak fikir dah bagaimana kesal kepada sungai, kesal kepada orang asli, kesal kepada orang yang berada di kawasan-kawasan persekitar. Dia tak fikir. Makna menebalnya sikap keakuan itu salah satu tanda kesan bahawa manusia kesal daripada pelanggaran hukum. Allah cabut perasaan nahnuniyah, perasaan bahawa kita ni kena jaga kita. Tak ada. Dia hanya fikir saya jaga saya. Kalau kita jaga kita ni, maknanya kita jaga semua. Hilang hak tu hati-hati. Kadang-kadang orang yang membuat hukum pun, dia akan langgar hukum. Sebab apa? Sebab hukum dia buat. Dia tahulah cara nak langgar tu. Tiba-tiba hak kenanya, pegawai besar SPRM, hak tu lah bapak rasuah. No. Pula. Apa jadi gitu? Hilang berkat. Ni. Jadi hadirat kena tulis. Jadi hukum yang Allah kepada orang yang, kepada manusia yang langgar perintah dia, Allah hukum dia cabut berkat dalam masyarakat. Sehingga timbul sesuatu ahli akademik pun tak boleh fikir apa jadi gini. Bila jadi nak sesat macam mana, tokoh-tokoh pun tak boleh nak sebut. Hanya boleh dalam forum saja, sesat dalam forum. Tapi bila nak sesat dalam kehidupan tak boleh. Apa? Allah tarik keberkatan. Sebab itulah hadirat, kalau kita nak stabilkan kehidupan kita, kehidupan fizikal, dia kena stabilkan kehidupan rohani kita. Sebab rohani dengan fizikal ni dia berkait. Maknanya Allah nak sebut kepada kita, kalau kamu nak kehidupan fizikal kamu ni bagus, kamu kena bina arus perdana, ramai yang mengikut perintah Allah, ramai yang berzikir kepada Allah, ramai yang tidak, yang Allah panggil mengikut titah perintah Allah. Mana penentu-penentu ni jumlahnya sedikit, selamat tu, akan selamat insya-Allah. Tetapi kalau jumlah yang besar tu, arus perdana tu yang rosak, teruk sebenarnya. Kita tengok Malaysia kita lah ni kan. Kita mengikut pandangan kita lah. Kita kata di Kuala Lumpur, di Selangor, bandar-bandar besar kita kata berlaku tak pelik ni di Selami Mekah. Kena mari juga penyakit tu. Mari ke mana tak tahu. Orang Islam kita ni pun joget lebih pada orang terlalu ngerti. Teruk kita tengok apa je lagu tu. Berat ada. Lepas tu anak-anak orang kita sendiri, kita pergi masjid mana-mana pun semaya pun tak jaga sah tu tak betul. Sah ni hadirat dia lambai kepada hati umat Islam. Sah ni sah tak betul. Lepas tu tidak rapat sah. Maknanya semaya pun jadi tak betul. Sedangkan Nabi kata sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamati salah, ataupun setengah riwayat min tamami salah, betul ke sah. Kerana betul sah tu termasuk dalam menyempurnakan salat. Jadi salat pun tak sempurna. Cuba bayar ke hal lain. Dia ada berkait. Allah nak ayat tu. Anak semaya jemaah kemarin hadrat sedih kan. Kita pergi tu orang tak bel lagi. Kita pergi sampai masuk tu, semaya sunat tu, bangun tengok tu bila dia laung ke azan, tak apalah. Bila nak semaya tu, nak semaya jemaah ni, sah tu teruk benarnya. Hak sejekah tu biasa, hak dua jekah pun ada jarak antara kaki dia dengan kaki orang sebelah dia. Mana tengok setiap sah ada kesilapan tu. Apa jadi lagu tu? Mana orang Islam kita ni dia tidak fokus kepada ibadat. Itu bahaya tu. Ni kita kena tengok ayat ni dalam konteks tu. Baik. Para ulama menyebutkan, sebab sini dia sebut ni ringkas doa. Kita tak payah untuk jelas. Ana nak sebut gini. Para ulama kita, khususnya ahli tafsir, menyebutkan maksud larangan Allah jangan kamu melakukan kerosakan selepas Allah buat pembaik pulihan. Pembaik pulihan, baik pulih tu apa maksud? Yakni Allah utuskan Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Tak sebelum Nabi ada ni berapa ribu Rasul, berapa ribu Nabi. Setengah riwayat kata 120,000 Nabi dan Rasul. Tak tahulah, sebab setengah ulama mempertikaikan riwayat tu. Tapi ramai lah. Tapi apa sentiasa ada semua pelanggaran hukum, khususnya dari bab akidah. Ada semacam sesat. Jadi hak sesat ni kumpulan sesat timbul semua setiap masa. Janganlah buat kerosakan. Jadi makna kerosakan ke sini hak mula-mula sekali adalah kerosakan akidah. Yang kedua, maksud Allah membaik pulih kehidupan manusia ni, iaitu sudah ramai dah orang taat kepada Allah, memakmurkan bumi, bukan dengan kekayaan material semata-mata, tapi dengan menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai teras kehidupan. Mana kalau mereka teraka alam, teraka bumi, teraka laut, teraka bukit, semuanya dengan maksud nak jaga hukum Allah. Maksudnya apa? Sebab inilah maknanya dia fikir juga pada ekosistem alam. Orang lain panggil ekosistem alam, kestabilan alam. Hak dia tebal balak tu, dia tahu kalau dia tebal balak tidak berjadual, tidak mengikut peraturan, dia boleh masuk ke sistem alam. Tengok sungai di Kelantan ni, warna putih, apa jadi gitu?
Mana ada lah tu pelanggaran tu. Menyebabkan air daripada bukit turun tu dalam keadaan keruh bekat. Apa tu? Pokok tak ada lah. Semua tahu tu kesan tu. Tapi bapa buat juga sebab dia fikir dia. Untung dia tak fikir dah kepada orang lain. Air sungai tercemar ni, Ana tanya pakar dia lah daripada Pahal. Dia kata air sungai ni bila tercemar, dia mempengaruhi takungnya air dalam bumi. Betul lah Tuhan suruh jaga itu. Apa untuk air? Air ni penting. Kenapa suruh jaga? Dia air dalam bumi, hak kita tak nampak. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi lah khususnya kita bicara tentang taharah, dia ada bicara tentang air. Nabi tak pergi kecing tepi, apakah kecing dalam sungai, dalam tasik. Apa? Sebab takut kotor air. Sebab air tu kita nampak. Sebab bila kotor tu, dia akan mengotorkan juga, mencemarkan air yang kita tak nampak di dalam bumi. Sebab kata pakar tu, dia ni kerja dengan syarikat share. Dia pakar lah dalam bidang ni, dia kaji tentang air. Dia kata level sungai dengan tasik dia sama dengan dalam bumi. Orang kata betul semua mukjizat Nabi ni. Bila dia suruh jaga tu, maknanya dia suruh, maksud bila kita berjaya jaga air yang nampak di tasik, di sungai, sebenarnya kita sedang menjaga kualiti air yang berada dalam perut bumi tu. Hal tu sebenarnya termasuk dalam ayat ni juga tu. Tu. Jadi orang yang tangki septik dia duduk dalam sungai tu, kena fikirlah lagu mana nak buat tu. Dosa nak hari tu. Memanglah ikan segar orang tak segarnya. Tu kena fikir benar-benar. Baik, habislah situ. Sekarang ni kita nak tengok faedah daripada ayat ni. Jadi rupanya, poin yang paling utamanya, seseorang yang tak terfikir nak buat keputusan dalam apa-apa keputusan, tak terlupa, tak terlitah dalam minda dia nak ikut hukum agama, maka itu dikira kerosakan tu dalam agama. Dikira kerosakan tu. Ana ambil contoh mudah ni, ana sebut kata ni tidak melibatkan dua pihak dalam ini sebab ana ada fikir lagu mana contoh mudah. Kadang-kadang orang kita dia seolah macam tak ada sentuhan agama Islam, berlaku pelanggaran. Kita tahu kita salah ni, kita tepuh kata kita tahu kita salah, kita betul. Apa jadi kita buat nampak kita betul semua walaupun kita salah. Demo tak, padahal hati dia tahu dia salah. Suruh buat lah. Suruh buat bagi lagu ni. Mereka supaya hati kita ke hati demo supaya. Kita biasa langgar. Kita tahu kita salah. Kita berasa pun kita salah. Tapi apa kita cuba menyalahkan orang? Sebab kita tak mau bertanggungjawab atas kesalahan kita. Maknanya situ kita tak bersedia nak menerima hukum Tuhan, iaitu kita kena baiki kerosakan harta benda orang dengan sebab kita tak sanggup. Tu salah satu makna tak mau berhukum dengan hukum Allah. Tak nak berkat lagu mana. Tu salah satu. Contoh mudah. Baik, atas pemahaman inilah bagaimana contoh dinding kita ni. Kita berkongsi dinding ni dengan jiran sebelah. Dalam agama kita, dalam fiqh Syafi'i, fiqh mana-mana pun, nak tembuk ni kena minta izin dengan sana tu. Walaupun tak tembus pun. Apa tu? Sebab dinding berkongsi. Siapa tahu tu agama kita jaga. Siapa tu yang dia urusnya, lama tembus kan? Untuk ayat sepatah tu. Tak boleh. Bahkan dalam kitab fiqh, kalau rumah tu siap begitu, kita nak buat dua tingkat tu kena minta izin. Apa? Takut menghalang angin kepada jiran kita. Siapa begitu dari kitab fiqh? Apa? Fikir tentang orang panggil kifai, tentang maslahat orang lain. Kita jangan fikir fardu ain saja, kena fikir juga kifai. Kifai ni fardu kifayah tu lah. Kemaslahatan orang lain. Ni yang kita sudah bincang sebenarnya. Bila orang Islam sudah tak fikir dah benda-benda lagu tu ada. Maka dia tak sedar, Allah sudah tarik sikit-sikit keberkatan pada masyarakat. Apa? Sebab hati orang Islam hanya fikir ke diri dia saja. Penyakit hanya fikir diri sendiri, semangat keakuan, menebak, dia boleh menjadi punca kerosakan. Ni maksud dia. Sebab tu sini dia sebut bagus dalam huraian ni. Dalam ayat ni sebenarnya hujung dia tu, tapi tak ada lah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Hujung ayat ni, sesungguhnya rahmat Allah tu sangat dekat dengan orang yang buat kebaikan. Jadi maknanya orang yang melakukan kerosakan ni, dia bercanggah dengan orang yang berbuat kebaikan. Hak Allah nak jaga dia supaya dapat rahmat. Masing-masing kena aktifkan semangat nak buat kebaikan kepada orang lain. Jangan seolah-olahnya ayat ni kita boleh kata gini, jangan kamu melakukan kerosakan sebab dia boleh mengundang kecelakaan, boleh mengundang laknat Allah. Tetapi kamu carilah jalan untuk mendekatkan rahmat Allah dengan melakukan kebaikan. Tu maksud dia. Tu bagus dia sebut sini ni. Anda nak baca sekali. Seseorang yang menjauhkan diri daripada melakukan maksiat, bukan sekadar tidak buat maksiat, dia menjauhkan diri punca berbuat maksiat, sebenarnya orang itu sedang berusaha menjadi al-muhsinin. Bayangkan kalau setiap anggota masyarakat masing-masing fikir lagu mana kita nak buat baik kepada jiran, kepada masyarakat. Kan Nabi sebutkan kalau kita jalan tengok ada batu besar, ada duri, kita buat semangat, itulah nak bawa ni. Tu tanda orang tu iman dia sempurna. Apa tu? Buat duri pada jalan raya kan? Dalam hadis sebut.
menyebabkan jadi orang tidak mengganggu orang. Sifat mengganggu orang ni sangat keji dalam agama kita. Tu dia sebut. Tu bagus. Baik. Yang kedua, ni anak petik dalam hal lain pula. Sekarang ni kita nak tengok rupanya hadirat ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir memang dia bincang di bawah tajuk ni. Sebab tu anak menimbulkan satu persoalan lah. Bila kita cari dia punya bagaimana maklumat dalam kitab tu, kita boleh buat satu kesimpulan dalam bentuk persoalan. Tadabbur ni dia menimbulkan soalan. Bagaimana ayat 56 surah Al-A'raf ni kita boleh kaitkan dengan berhukum kepada selain hukum Allah. Lagu mana kita nak kait? Kita nak kait lagu mana ayat ni? Baik, yang pertama. Tu kan. Yang memahami, yang cuba memberi kefahaman tentang kitab kepada masyarakat. Maknanya proses pembaikan Allah telah lakukan dengan menghantar Rasul dan kitab suci. Mana ikut tu Allah jamin akan selamat. Baik. Jadi maksudlah tufsidu fil ardi situlah, iaitu perubahan hukum yang berlaku kerana manusia tidak patuh kepada ajaran wahyu. Wahyu ni luah tak, bukan Quran saja. Bila masyarakat tidak patuh kepada wahyu, tak kira lah wahyu tu Injil ke, wahyu tu Taurat ke, tak kira. Itulah maksudnya dia telah merosakkan alam. Betul-betul hadirat Allah nak ayat kepada kita bahawa kestabilan alam ni dia bergantung kamu taat pada aku ke tidak. Maknanya Allah tidak jaga belah mana kita kalau kita melakukan maksiat. Dan bila maksiat berlaku kita tidak pakak nak buat teguran, kita tidak aktifkan amal ma'ruf nahi munkar, fantaziris sa'ah, tunggulah kemusnahan daripada Allah. Allah tak akan jaga kita. Itu yang dimaksudkan di sini. Mereka sedang merosakkan kestabilan moral masyarakat dengan sebab dia langgar peraturan agama. Dan juga hubungan kemasyarakatan yang Allah tetapkan kena ada silaturahim. Ni ketentuan Tuhan hadirat kita sama manusia, sama Islam ke kafir ke, kita kena bina silaturahim dengan orang kafir. Kalau dia tidak kafir harbi lah. Sekarang ni hubungan ni rosak dengan sebab politik, dengan sebab wujud banyak badai-badai NGO. Masing-masing NGO dia saja betul. Dia mari persetan ganggu tu. Kadang-kadang AJK masjid pun tak boleh berkongsi buat program apa. Tu masjid dia, ni masjid kita. Pula ni. Masjid AJK masjid pun tak boleh berkongsi buat program. Padahal kalau buat program berkongsi ni kos lebih rendah. Orang boleh ramai lagi. Sebab melibatkan beberapa mukim. Tak boleh buat apa-apa. Nak suruh bunyi masjid kita saja. Kan super ke parti politik tu. Kurang tu sama pun. Itu punca dia. Bagus dia sebut sini. Itu salah satu. Jadi kerosakan ini lebih bahaya daripada kerosakan fizikal. Sakit jantung, cimani bahaya juga. Tapi hak ni bahaya lagi. Sebab apa? Dia bahaya dia ni, sakit ni bukan sakit individu. Sakit ni sakit kumpulan masyarakat. Waktu jadi bahaya. Kalau cimani kita tahu ya. Darah tinggi kita tahu ya. Tapi kalau penyakit jantung tu kena masyarakat, bukan individu. Masyarakat kena penyakit jantung. Lagu mana jadi? Doktor pun kena juga. Doktor pun kena penyakit juga. Lagu mana? Tu dia sebut sini. Yang kedua, tidak, ni Anas sebut khusus pada orang Islam ni, tidak merasakan keutamaan hukum Allah ni berat. Ana duk dengar ni pagi tadi tu. Menolak ataupun tidak mengiktiraf keutamaan hukum Allah. Ni kena penyakit popok liberal. Popok liberal tu. Rusni ana ni. Sebab lah ni ana tengok ni ana sebut ni bukan atas nama platform politik, tidak. Kita rusing lah ni. Sudah mula, sebab ni bermula daripada pemimpin. Kita kadang-kadang orang agama pun mudah-mudah salah lelaki perempuan. Bahaya tu lah. Bahaya. Kalau dibiarkan, dia akan merebak pada remaja-remaja kita. Dia kata tu PhD bagi agama tu. Salah boleh. Masalah Nabi tak pernah pun buat gitu. Tak ada sahabat. Kita faham dalam keadaan tertentu boleh salah, takut jatuh hari muka orang tidak Islam. Ni orang Islam belakang ni. Benda-benda gitu bahaya je. Jadi lah ni bagi anda dia sedar ke tidak, bagi anda mungkin dia tidak niat gitu. Tapi bagi anda kalau benda ni tidak dibendung, dia jadi satu proses menormalisasi ke benda yang haram. Tu bahaya. Tak boleh, kena jaga tu. Bahaya tu. Anda tahu benda tu ada kelonggaran, anda tahu. Kita faham tu. Sebab tu bapak kita ni pun, kalau kita tengok pemimpin kita salah, kita tak gamak nak salah sebab kita tahu kau tu tak boleh. Dan kalau dia semata-mata salah dengan kita kata pemimpin atau perempuan kafir dalam satu majlis besar semua, kita faham tu. Tapi ni dalam keadaan biasa pun salah juga. Boleh. Dia kata dia setuh benda-benda kecil. Gadi habsah tu ya. Gadi habsah. Kalau benda kecil tak boleh nak jaga, benda-benda lagu tu. Jadi proses penghakisan ikatan dengan syariat semakin longgar. Dan itulah sebenarnya target liberal. Anda tak kata dia liberal. Orang-orang terlibat, tapi liberal ni dia nak gitu. Kalau dulu dia panggil ibahiyah, mana golongan yang cuba nak melepaskan diri daripada
orang panggil terikat dengan hukum. Bukan semua hukum yang tertentu. Selah ni kan kita tengok kelompok liberal mempersoalkan hukum rejam zalim, dia kata orang Islam sendiri tu macam-macam. Kita tengok dalam internet. Yang ni bahaya. Yang ketiga, kita kena tanam dalam diri kita ketaatan dalam semua perkara adalah ibadat. Bukan taat dalam semaya saja, bukan taat semasa nak melih lembu kurban saja, bukan taat dalam keseluruhan. Sebab Islam ni kehidupan. 3 perkara dia sebut. Sekarang ni kita pergi pada faedah. Ni ringkas sajalah. Faedah daripada ayat ni seperti yang tercatat dalam buku ni lah. Larangan dari berbuat kerosakan di muka bumi. Kerosakan ni kena ingat saudara. Kerosakan ni dia melibatkan 2 perkara. Kerana manusia ni dia ada 2 unsur, ruh dan jismani, zahir dan batin. Maka kerosakan ni juga boleh berlaku 2. Kerosakan ruh yang mana orang Islam ni tidak rasa tak minat nak taat pada agama. Kalau dia taat pun dalam aspek-aspek tertentu saja. Dia jaga semaya takut batal. Tapi dia tak jaga dalam hak lain. Batal dari segi orang panggil makan minum batal, perkahwinan jadi batal. Batal ni mana tak jadi, tak boleh pahala. Dia tak fikir tu. Bercakap jadi batal. Mana jadi batal ni lawan dia ke dia? Apa ni? Hak lawan batil. Bercakap pun tidak hak. Bila tidak hak mana batil. Dia ada lawan dia. Sunnah bid'ah. Tauhid syirik. Hak batil. Jadi apa yang kita buat semua jadi batil. Sebab apa? Sebab kita tidak niat pun untuk ikut agama. Dalam bab tu. Cuba tengok kita kata dah. Ana ambil contoh sekali lagi. Ni contoh hak mudah. Berpakaian ni kan ada hukum. Kita bincang dah dalam kitab Zadul Ma'ad tu kan. Cara Nabi pakai lagu mana. Fiqh dia macam mana. Apakah kita bila nak beli pakaian. Telitah dalam minat kita. Pakaian mengikut kehendak agama. Agama kita meraihkan pattern, fashion. Boleh belakang. Tapi kita kena tahu. Lagu mana. Kadang-kadang orang tak kira perempuan misalnya. Yalah hak jahil-jahil. Kadang hak tak jahil pun jadi nak lah jahil. Dia fikir lagu ni. Tak fikir Islam boleh ke tak pakai lagu ni. Kadang-kadang setengah orang kalau kita tanya gitu dia anggap kalut. Inilah mai ngaji semua. Kak Aib Aksi je lagu ni. Jadi kalut dia kata. Tu bahaya. Tu sebenarnya. Tak usah fikirlah benda besar kecil ni kita tak pengabaian berlaku dengan begitu teruk. Contoh kita tu. Contoh bila anak kita nak suguti rambut. Ibu bapa tak tahu. Hak Nabi tak benar rambut ni lagu mana. Ada hukum berlaku tu. Nabi tak benar rambut ni serupa dengan popok sesak, popok lara. Nabi tak cukur sini rapat jik ala atas tinggal sepon nyapu siapa estrogen dulu tu. Lepas tu Nabi tak kerak sini pendek sini timbul macam orang panggil gotubu jambu bu. Nabi tak bapa tu. Hak tu tak sesuai dengan agama. Biasanya hak buat itu pokok ni hak ahli maksiat. Maknanya ada disiplin bak rambut. Kita tak tahu pun. Menyebabkan kita tak ambil kira agama dalam masa kita nak cukur rambut, nak gunting rambut. Semua tu ada berlaku dalam agama kita. Itu maksud ananya. Sebab tu dalam kitab Zadul Ma'ad tu bukan main tu. 9 jilid tu Arab dia tu. Dia bincang tentang fiqh kehidupan. Walaupun nampak macam Syama'il Nabi gini, tapi dia bincang persebatan. Anda tengok kita boleh belajar fiqh kehidupan. Halus-halus. Biasa halus ni manusia tak ambil kira. Enggak geriah kita buat hak besar kalau hak halus tak ambil kira. Cuba ya. Gapo dia benda hak besar kita buat. Dahlah semaya sah betul. Dah teruk. Lepas tu wuduk pun tak cara pula. Anak pergi masjid. Ni dah dalam bulan ni lah. Sengaja anak pergi. Sebab ada masjid tu tempat ambil wuduk tu betul-betul depan. Kita duk cacat. Makna kita tengok dia ambil wuduk asal kira lah budak-budak ni orang-orang dewasa. Anak kata banyaklah kita boleh buat pembetulan. Banyak buat pembetulan. Sehingga anak pernah suara kepada pihak masjid. Dia kata nak buat tak tahu. Anak kata cubalah buat bengkel wuduk yang sempurna. Bengkel sah, bengkel salat bermula dengan sah. Buat biar masyarakat panggil hak tua-tua. Panggil ahli dewasa. Sepatut tahajud tu kena tumpu pada hari Jumaat. Khutbah pun kena utama, pun kena sebut juga tu. Kalau tahajud khutbah bab cara buah-buah yang tepat tak padan dah. Habis saya waduh yang murah. Tak gerak. Dia kena belum lagi. Kita kena tengok apa dia masyarakat kita sudah berlaku kecuaian dalam bab agama. Semaya 5 kali sehari. Tak kira lagi hak sunat-sunat tu. Tak apalah hak tu mungkin tidak cuma tapi wuduk ni lagu mana wuduk. Anak keliru si handra. Orang tua orang buka pahit juga ada buka. Tak setuh buka kaki pakai wak gitu. Banyak ramah dia. Hak ni dalam sehari 2 ni. Kita pergi sengaja kita buat letak payung nampak rojal tak ada nyana hati tengok kita kelia kata soda ambil wuduk belah ni. Setengah tu tak gosok satu setuh dengan tangan kaki. Padahal nak tengok masjid tu dia buat tempat tak kaki dah tu. Bawah pahit, bawah tempat tak kaki. Untuk kita letak. Untuk mudah gosok. Itulah benda-benda gitu. Ni kita bincang. Kalau kita tidak faham gitu dalam konteks perbincangan kita ni hadirat menyebabkan kita rasa
Al-amnu minal azab. Kita rasa kita sentiasa selamat daripada azab tu. Padahal Nabi kata wailul lil aqab. Celaka orang yang basuh tumit pun tak kata. Celaka tu satu terjemah. Satu terjemah wailul lil aqab ni Allah cakap neraka wail kepada orang yang basuh tumit pun tak sempurna ambil wudu. Maknanya berat tu apa tu? Sebab dia menyebabkan semaya tak sah. Berat benar-benar begitu. Dalam ayat ni jelas sebut bahawa maksiat punca kerosakan muka bumi. Sebab itulah antara yang disebut dalam kitab kenapa sahabat ni kehidupan zaman paling cemerlang umat Islam, sebab zaman dia zaman paling subur amal ma'ruf nahi munkar. Sahabat-sahabat Nabi ni kalau dia tengok orang buat sesuatu bercanggah dengan sunnah Nabi, tak kira dalam bab gapo, dia pegang, dia tanya apa buat gini. Kita pun baru baca semalam cerita Huzaifah bin Al-Yaman. Cerita ni berlaku di pintu gerbang Kindah di Iraq. Ingat tak kita bicara ni? Kau itu semaya tak betul lagu mana? Sah. Cuma tak menepati sunnah. Rokok dia sementara, nampak macam tak ada tumak nina. Sujud dia pun sementara, macam tak ada tumak nina. Berdiri pun sementara, ketika akak rokok tak ada, sekejap sangat. Atas sikit pada semaya Ferrari. Tahu Ferrari? Semaya 20 rakaat 7 minit di sebuah masjid di planet bumi. Tengok dalam internet ada. Gaya ni nampak gitu. Kita kelih pun pelik. Tengok. Berat bawa kita. Kenapa tu tengok WhatsApp sangat? Tak terlihat tu. Boleh tengok juga. Ambil iktibar. Penuh masjid pas keluar. Orang suka semaya cepat gitu. 20 rakaat 7 minit. Baca Fatihah senapah. Hak terangnya waladhdallin. Hak lain tak boleh lah bunyi. Tengok sendiri. Begitu ramai penuh masjid tak muat. Dia interview dia punya pengurus masjid tu, dia kata seronok. Sebab apa? Sebab inilah yang kita warisi daripada zaman datuk nenek moyang kita. Seronok dia sebut. Waktu ramai orang suka, tak suka mana tu. Lepas 7 minit boleh makan dah. Sekejap makan pun lebih 7 minit. Sebab apa jadi lagu tu? Boleh siapa situ tu kalau kita penghabis, kita orang ambil wuduk tak betul kita biarkan. Sah tak betul kita biar. Dia boleh siapa situ tu. Kalau benda-benda begini pun kita tak jaga, dia boleh siapa kerja di semaya seperti masjid Ferrari. Dia boleh siapa situ. Sekarang ni pun tengah gerak dah masjid jadi tempat hiburan. Menari tina jatuh Allah tarik gamuk tu. Tina jatuh menari depan masjid. Kalau naik kat atas masjid, dia main duk bawah sekali. Sebab tu tak boleh biar ni. Baik, seterusnya. Yang ketiga, ayat ni juga menegahkan satu sunnatullah, bahawa segala kebaikan dan proses melakukan kebaikan di muka bumi sebabnya adalah kerana taat kepada Allah. Mana tanda kita taat kepada Allah, kita buat baik dan kita cuba memperbaiki kerosakan. Dua kali. Kita buat baik, dan kalau ada berlaku kerosakan dalam masyarakat kita dalam apa saja, kita bersuara. Kalau orang dalam bidang politik, dia bersuara bidang politik. Orang bidang perniagaan ekonomi, dia bersuara dalam bidang ekonomi. Naknya tahu sentuhan agama dalam ekonomi macam mana, sentuhan agama dalam politik macam mana, kita guna tu. Boleh pahala lah dia. Bidang geria pun kita buat, kita boleh pahala. Tak semestinya ustaz mengajar boleh pahala. Kalau faham gitu speak agama tu, kita kena ingat tu. Kemudian yang keempat, berpaling. Yang ni tidak mempedulikan syariat Allah. Dekat syariat ni ada di mana-mana. Kita pakai pakaian ni ada syariat. Gapo dia syariat ni? Syariat hak sunat ke dia? Syariat tapi hak sunat ke dia? Masa pakai tu masuk ke tangan kanan. Isteri Nabi sebut. Nabi ni pakai baju, dia masuk ke tangan kanan. Lepas tu dia baca bismillah, barakallah, ya Allah berkatilah baju ni. Bila nak tangga ke baju, dia tangga ke kiri dulu. Tu dia panggil syariat. Tapi syariat yang sunat. Syariat ni ada wajib. Banyak. Benda-benda begitu ya. Benda lagu tu ya. Sebab ana sebut ni bukan apa hadrat, benda ni masih berleluasa lagi. Stigma ni, pemahaman salah ni. Orang kita ni, dia hanya menganggap agama ni ada ketika semaya saja. Dia anggap agama ni hanya ada ketika baca Quran. Sebab tu dia jaga nak baca Quran. Tak boleh tak ada wuduk. Dia sepak ke mak lah tak ada wuduk baca Quran. Sebab apa? Sebab syariat ada. Lain tak ada lah. Mak dia tu kembali pergi beli kicap. Pergi beli kicap kedai sebelah rumah. Kembali. Lepas tu gara-gara takut orang tengok. Anak pergi ke satu kampung, malah sebut dia kapur tu kawasan nampak macam kapur, tapi dia tidak jauh Kota Baru. Anak siapa di masjid tu? Rupanya masjid tu dia ada pusat tahfiz. Ada seorang lelaki tu, dia beli kicap beliga dia pakai kain tuala saja. Baju tak kau dia honggar cepat-cepat. Anak pun kata kepada ni lah, kata dia beli kicap pakai kain tuala. Budak ni kata, ustaz tu dia pakai kain tu, dia beli kicap kata. Rupanya dia jaga asrama tahfiz. Kata lepeh molek lagu ni. Tu hukum tu. Bapa Nabi dalam riwayat sebut, Nabi kalau dia turun pada rumah dia tak pakai baju, dia akan letak juga kain tuala, kain sebar.
Sehingga ada kalau dia akad ternapuk, tapi dia tak lepas bodoh-bodoh gitu. Sebab tu guru ana Maulana semua sengaja Nabi tak pernah turun daripada rumah dia kata tak berbaju. Tak pernah. Jangan buat lagi tu. Itu hukum lah tu. Cuma hukum tu hukum kita kata sunat menggolong lelaki ni. Dia tidak aurat ni. Bagi perut dia kan tapi tak aurat berhadrat. Pedak jakung kan jakung. Orang panggil jakung. Ada le hutan makan perut. Makan kera tu. Itulah panggil jakung. Betul. Tetapi kalau nak sebut hadrat, kalau perempuan, anak-anak perempuan ni dari segi pekah tak apa kalau dia dedahkan buah dada daripada ayah dia. Ada kalau buat lagu tu. Orang kafir pun tak buat lagu tu. Nak pakai pekah tu. Pakai nak tahu jalan. Orang asli pun pun dah kita kena sebab itulah hadirat agama ni kita ni dia akhlak tu sagi kena jaga tu. Apa dalam hukum agama kita sama-sama perempuan di asrama pun tak boleh pakai yang menjolok mata. Siapa pakai spendul saja mentaka dia perempuan pakai coli sama-sama tak boleh. Allah kata tak boleh. Dia ada hukum. Orang kita tahu ada hukum. Anak kita tak tahu hukum tu duduk asrama. Apa tu? Sebab kita tidak terapkan agama masa dia duduk dengan kita. 18 tahun anak kita duduk dengan kita gagal kita memahami agama pada dia. Lepas tu Tuhan tak tanya ke tu saya tu. Ni lah kita sedang bincang. Kalau kita ambil contoh jauh-jauh, kita buat tak ada kena dengan kita tajuk ni. Sedangkan tajuk ni kita nak bincang tentang diri kita. Suruh kira orang lain kita kira semula. Kita tu termasuk berpaling dari syariat Allah, merupakan bentuk kerosakan di muka bumi dan sebab bagi segala keburukan. Realiti orang Islam menjadi saksi tengok belakang benda-benda gini. Tak kira lagi mengumpat, tak kira lagi tu. Tak kira lagi membina naratif iaitu nizam musim-musim pilihan raya ni. Orang Islam kecek tak ada terikat dengan hukum seolah-olah memberi gambaran negatif sehingga terfitnah orang. Dianggap itu kebijakan dalam berkempen, itu dianggap sebagai kemahiran dalam berkempen. Tak anggap salah. Berjaya syaitan. Sebab tu tak ikat musim pilihan raya ni, syaitan tidak diikat. Kena berhati-hati. Jadi kalau anak sebut gitu kita mudah nampak lagu mana kita nak bawa perbincangan kita dalam kehidupan kita. Kena belakang ni anak pun kena mana kita untuk muhasabah bersama-sama. Kalau tidak tak ada makna kita belajar tahqiqut tauhid. Sebab kita nak bincang ni bukan kita nak bincang orang tu berbahalak merosakkan ekosistem alam. Kita bukan nak bincang orang yang duduk melakukan maksiat penzina. Orang yang duduk kita kata lupa diri sampai semaya bedak. Tu satu hal yang berat. Kita sendiri pun tak ada kesalahan dalam konteks tajuk yang kita bincang. Banyak antara. Banyak. Sekarang ni yang kelima, kebaikan manusia dan proses pembaikan mereka tidak mungkin boleh dicapai kecuali dengan tunduk hati kepada syariat Allah yang Allah turunkan melalui Rasul. Tunduk hati. Kena sebut begitu. Kena ubah. Tunduk hati kepada syariat. Anda tengok dalam FB ni orang panggil pokok netizen lah dalam mengulah dia punya politik di pilihan raya negeri Johor ni lah. Anda tidak nak ambil politik, nak ambil cara berfikir umat Islam dalam konteks perbincangan kita. Adalah orang nasihat, kalau berita tidak jelas, jangan kita buat andai-andai yang menyebabkan terfitnah, jadi timbul fitnah. Dia kata mana? Dia kata kalau nak kecek betul berlaku gak kalah pilihan raya. Tak apalah tu kita bukan nak bincang pilihan, nak bincangnya mana pemikir umat Islam ni sampai ke situ. Jadi seolah-olah bagi dia kita bina satu naratif sehingga orang tu dibenci, menyebabkan orang tak undi dia. Itulah pilihan raya, itulah politik. Jawab adalah politik bukan begitu. Kalau politik pun politik inilah politik ke dia kita panggil, bukan politik Islam lah. Letaklah atas nama nasionalis ke sekular ke ikutlah, tapi bukan lagu tu cara. Sebab tu kalau kita kecek jujur sekali orang panggil ceramah, lepas tu orang tak panggil lah. Buat ke dia ceramah tidak seram orang. Sebab apa jadi lagu tu. Tapi tu banyak ada aku rasa. Sebab tu kadang-kadang kita mikir kan, kata besar dosa pokok ni sebab buat secara terbuka. Kadang-kadang sengaja orang ni sebut gini, tak kira siapa lah, mana-mana pihak pun ada kesalahan. Orang ni ceramah gini, ada dengar, tiba-tiba diulah dalam bentuk lain, dia spin nak suruh orang benci. Padahal kalau tu dia tahu kalau saya tidak masuk tu dalam agama kita, dia panggil fitnah tu. Dia panggil fitnah. Tak ada istilah fitnah dalam politik. Orang Islam pun tenggelam dalam sistem kufar itu. Teruk aja lah tu. Padahal nak terima, nak faham. Kalau di India ni ada Maulana yang masuk parti Hindu, tapi dia tidak jadi tenggelam dalam sistem tu. Masuk tu mudah-mudahan dia boleh menjadi perantara dengan kerajaan. Sekurang-kurang adalah kebaikan untuk orang Islam. Sekadar tu ya. Tapi dia tak tenggelam dalam sistem. Ni kita ni tenggelam sampai larut, tak nampak. Kau tidak Islam pula cara. Bahaya dia. Inilah kita sedang bincang. Iyalah sebab dia gini, anda tengok juga
Dia istilahkan naratif, apa dia lagi? Spekulasi, apa dia hok istilah. Sebenarnya hok tu sebenarnya orang panggil istilah baru. Kalau istilah agama dia panggil fitnah. Istilah agama fitnah, tapi naratif, bina naratif. Bahaya. Sekarang ni kita nak habis hadis lagi. Ini ringkas saja nak sebut. Dalil yang keempat, dalil Quran yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Kena ingat hadirat, hukum ni bukan hukum hudud saja ni. Bukan hukum-hukum besar-besar tu saja, hukum hudud kita panggil hukum ta'zir, bukan tu. Hukum ni maknanya keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Hukum lah. Kita sebut bila sebut hukum, hukum syariat. Ada yang sunat, ada yang hukum harum, ada yang wajib, ada yang hukum haram, macam-macam hukum. Apakah kita mengambil kira semua ni dalam kehidupan kita? Hak tu. Sebab hukum hudud ni peringkat negara, ni peringkat individu, hak peringkat individu, hak peringkat kita. Tak sekira hak negara tu, hak tu kita kadang-kadang kita tak terlibat apa tu. Tuhan tak tanya kita apa mau tahu hukum hudud. Kita bukan kerajaan, kita bukan pemimpin, kita rakyat biasa. Tapi hukum hak berkait dengan kita. Kita buat belaka kita. Sebab itulah ni hadirat, kita sedang nak muhasabah diri kita. Apakah kita sudah mengikut kehendak agama dalam setiap kehidupan kita? Hak kita terlibat. Orang kita lah ni hadirat, bila dia terlibat dengan peniaga, dia tak tahu apa pun tentang peniaga cara Islam. Dosa tu. Orang nak nikah kajian buat kerusuh nikah, apa takut tak erti. Nak nikah tapi tak tahu hukum hakam tentang perkahwinan. Orang yang tidak nikah dia tak tahu tak apa. Tapi bila dia nak nikah kena tahu. Orang yang tak mau terlibat dengan perniagaan, dia tak ambil tahu tak apa tu, sebab bukan orang panggil tidak melibatkan kehidupan dia. Tapi bila dia nak hidup sebagai peniaga, terlibat dia peniaga, dia kena tahu hukum muamalah Islam. Hak basic tak apa dah, supaya tidak terjatuh dalam hukum halal haram. Tu maksud kita bincang. Lepas tu bila kita terlibat dengan jiran, dia akan ada hukum tentang jiran. Kena tahulah. Kita terlibat dengan urusan jual beli kedai, kena tahulah. Ni suruh anak kita 5 tahun pergi beli. Sah kau jual beli tu? Oh, kita tak ambil kira pun. Kadang-kadang tuan kedai tu dia kejut. Oh, budak ni. Oh, mana tahu bawa duit ke 100 yang nak beli. Setengah tu dia telefon kalau mak. Anak ni takut ambil duit dalam bit mak tak khabar. Sebab apa? Sah kau jual beli kalau budak tak tahu gapo tu. Kena ambil kira. Oh, kita tak ambil tahu buat tu. Itulah hadirat kan. Patu penipu adalah peniaga, hak penjual pula. Bila dia nak jadi penjual, dia terlibat dengan hukum baik. Mesti tahu tentang hukum. Kalau tidak berdosa dia. Tidak berdosa dia. Oh, ni buah baru berapa hari dah. Dia tak rasa berdosa. Sebab apa? Sebab dia tidak pernah terdidik dengan. Sedangkan berdosa tu. Kalau orang tanya ni buah baru ke ni? Ada buah beberapa hari tu. Ya. Dia kata kalau ayat gitu tak laku lah. Maknanya ni teran nipu. Jawab apa teran nipu tu? Tak boleh pula. Oh, baru. Kadang-kadang kita mikir terus ni. Sebab tu anak tak nak bincang hukum besar-besar kita tak terlibat. Hak kita terlibat lagu ni. Apakah hukum jahiliyah yang mereka nak? Hukum jahiliyah ni apa maksud? Kita baca sini. Bahawa ni ada buat juga nota ni. Kita baca dulu. Faedah tu kita baca kemudian. Baik. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Kalau orang ngaji bahasa Arab, afa hukmu ni adakah hukum? Adakah sini bukan nak jawapan. Ni dia panggil istifham takriri. Istifham takriri ni maksud dianya tanya tapi nak menyabitkan, bukan nak jawapan. Sebab tu kita boleh terjemah gini. Tak ada hukum yang sepatutnya orang beriman cari kecuali hukum agama. Dia tak boleh cari hukum jahiliah. Kita boleh buat keputusan gitu, tak boleh tanya. Sebab kalau tanya pun lagi situ juga. Tu dia panggil hamzah takriri. Apakah hukum jahiliah yang mereka cari? Takkanlah begitu. Moga mereka orang Islam kata. Kalau orang kafir tak sekira lah. Nak cari hukum jahiliah. Hukum jahiliah sini pun dia ada buat. Hukum jahiliah ni hadirat, hukum dia bukan berkait dengan waktu. Maksud hukum jahiliah, memang kalau sebut jahiliah ni setengah-setengah takrif sesuai. Kalau orang tanya apa mana Nabi hidup zaman jahiliah, sahabat ni hidup dua zaman, zaman jahiliah dengan zaman Islam. Hak tu betul. Kalau kita takrif jahiliah tu maknanya zaman ketika wahyu belum turun. Hak tu betul. Tapi dalam ayat ni tidak. Ulama kata hukum jahiliah ni, anda nak sebut sini, anda nak baca lalu. Apakah hakikat hukum jahiliah yang dimasukkan dalam ayat ni? Dalam tafsir ni banyak tafsir. Anda tengok memang sebut jahiliah di sini bukanlah merujuk pada satu tempoh sejarah semata-mata. Sebab anda kata saja, kalau kata sahabat Nabi, ni sahabat Nabi hidup di dua zaman, zaman Islam, zaman jahiliah. Tu jahiliah tu dia berkait dengan masa, tu betul.
Maknanya jahiliah ni sebelum Nabi jadi Nabi itu zaman jahiliah. Tapi lepas jadi Nabi dia panggil zaman nubuwah dia panggil. Tapi sini tak. Makna hukum jahiliah di sini bukanlah merujuk pada satu tempoh masa sejarah semata-mata. Sebaliknya jahiliah yang dikaitkan dalam hukum dalam ayat ni dia merujuk pada sikap dan sistem manusia. Oh tu bagus. Hukum jahiliah adalah segala bentuk peraturan, perundangan, adat resam atau sistem hidup yang lahir daripada hawa nafsu manusia atas dorongan kepentingan peribadi ataupun kehidupan berdasar pada tradisi nenek moyang yang bercanggah dengan syariat yang tidak bersumbarkan bimbingan Allah. Itu makna jahiliah. Ia berkait dengan masa dalam konteks ayat. Sebab tu nak kata kalau dalam konteks tadi betul. Apa maksud? Sahabat ni hidup di zaman jahiliah. Kemudian dia sempat juga di zaman Islam hanya 2 tahun saja. Jahiliah situ maknanya zaman sebelum Nabi jadi Nabi. Itu memang dia berkait dengan masa dan dia berkait dengan sejarah. Hak ni tidak. Dia berkait dengan sistem dan sikap manusia. Maknanya jahiliah dalam konteks ayat ni sampai kiamat ada. Walaupun Islam sudah bertapuk beribu tahun. Ni itu maksudnya. Apabila manusia membuang panduan wahyu dalam semua aspek kehidupan dan menggantikannya dengan pemikiran yang terputus daripada bimbingnya wahyu, maka sistem itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini sebagai hukmul jahiliyah. Tidak kira sama ada dia berlaku di zaman purba maupun berlaku di zaman moden yang serba canggih. Sistem dan sikap atau kena ingat. Jadi makna kalau kita ibu bapa kita meninggal, kita tidak berhukum, tidak menyelesaikan urusan pembagi harta mengikut faraid, makna kita sudah berhukum dengan jahiliyah. Itu maksudnya. Anak-anak nak tambah sikit lagi sini. Ayat ni sebenarnya penutup ayat ni. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah kata, selepas Allah sebut apakah hukum jahiliah yang kamu cari? Tentu tidak. Jawapan tu ada dah, cuma tanya ni wak lelak tanya tu. Wa man ahsanu minallahi hukman. Manakah? Ada lagi kah hukum yang lebih baik pada hukum Tuhan? Ada lagi ke tidak? Dia gini hendak ni saja dia nak sebut ni. Ana banyak juga baca tafsir. Ada tafsir tu 22 jilid. Dia bincang kaitan ayat dengan ayat saja. Syekh buka ini 22 jilid. Ayat ni bincang ada kait dengan ayat ni. Lepas tu pergi ke depan ayat ni ada kait. Dia bincang tu ya. 30 juzuk Quran. Jadi kalau kita tengok ayat ni, bila Allah tanya wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun, tu penutup ayat. Penutup ayat ini meletakkan satu syarat penting bagi orang yang yakin hukum Allah itu lebih baik. Bermaksud hanya mereka yang mempunyai keyakinan yang teguh terhadap kekuasaan dan kebijaksanaan Allah sahaja akan merasai keindahan dan keadilan hukum Allah. Bagi mereka yang ragu-ragu atau tidak mempunyai iman yang mantap, hukum Allah akan dirasa keberat atau tidak relevan. Tidakkah perasaan ini juga ada pada orang Islam kita? Ada. Bak ni tutup aurat ni misalnya. Mana orang Islam menganggap tak praktikal, itu qalu, itu satu ketika sesuai dengan zaman Arab. Hukum ni termasuk hukum pilihan yang boleh berubah. Mana orang kata menteri hak kata kita hari ni kecup dah muka tak tutup aurat lagi. Kan sedih kita tengok. Kita alhamdulillah ana pernah jumpa dia hak ikuti kuliah ana masa ana duduk di sana lah di Selangor. Dia mari kuliah pun dia tak tutup aurat. Dia pakai kain tudung letak saja. Kalau mari angin tak nanti ke angin putih beliau angin sepoi-sepoi bahasa pecah. Jadi sama-sama dia oyak kana. Dia kata ustaz, biar dia mari dulu ustaz tak sesetuh lagi lah bab auratnya. Sebab dia tu 3 keturunan tak tutup aurat. 3 keturunan. Rupanya 3 keturunan Islam laku tak tutup aurat. Akhir sekali dia sebut. Dia kata saya ni satu orang panggil terasa beban yang sangat berat nak letak tu kain tu dah tak apa. Apa? 3 generasi tak tutup aurat. Anak kata tak apalah marilah ngaji pula tafsir pula tu. Ya, marilah ngaji. Apa tu? Sebab kita tahu penyakit dia bukan penyakit biasa, penyakit keturunan. Penyakit keturunan. Ada rupanya tutup aurat, mendedahkan aurat jadi penyakit keturunan bagi setengah-setengah orang. Nak ingat aku macam mana ya? Rupanya ada lagi. Tapi hak ni doktor pun tak boleh nak ubat. Dia kena ubat dengan wahyu kan. Dia kena ubat dengan wahyu main aja. Tapi sementara patut bukti dia pun tak tahu. Dia tak tahu lah mana. Tapi saya dia kata dia ni orang baik ustaz. Tu kau tu orang. Nak warna manusia. Dia baik sangat akhlaknya. Tapi kehidupan dia gitu. Waktu anak sebut pada saya dia ajak dia pergi ngaji tempat lain. Kata apa? Biar dia dengar Quran dan hadis. InsyaAllah ada kebaikan. Nak suruh dengar. Ni yang kita belajar wahyu ni. Bagi mereka yang ragu-ragu atau tidak mempunyai iman yang mantap, hukum Allah akan dirasakan berat dan tidak relevan. Keyakinan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kunci untuk memahami bahawa hukum Allah adalah yang terbaik bagi manusia. Apa dia maksud ayat? Anda dah tengok dalam setengah tafsir bagus dia sebut.
Ayat ni Allah nak ayatnya bahawa Quran ni walaupun dia syifa'un wa rahmah, tapi dia hanya menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang yakin bahawa ini adalah wahyu daripada Allah. Selagi tak terima Quran sebagai wahyu, dia tak akan dapat ubat terbaik dalam kehidupan ini. Bayangkan kalau obat ke 1000 sebutir pun, kalau kita tak makan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh doktor, tak selayak obat 1000 sebutir pun tidak memberi kebaikan kepada kita. Quran ni hadirat, daripada Allah pencipta manusia, Allah turun dengan menjamin bahawa ikut Quran ni selamat. Hak selamat tu hak ikut, hak yakin. Orang kafir nak selamat lagu mana? Dia tak yakin Quran. Orang Islam kalau dia tak yakin, dia tak akan selamat. Bahkan kita tengok ramai mana orang Islam, hidup dia seperti bukan Islam. Cara hidup, tapi dia Islam. Apa tu? Bagaimana mudah? Sebab ni jauh daripada wahyu. Orang duduk dengan wahyu sekali seminggu pun tak apa dah, akan ada kebaikan. Dia sebut sini bagus ada. Jadi ayat 50 ni, surah Al-Ma'idah ni mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan topik perbincangan kita ni, iaitu berhukum dengan hukum selain Allah yang menjadi punca kepada kerosakan alam ni. Sangat berkait rapat. Sudut mana berkait rapat ayat ni? Padahal kita tengok zahir ayat ni, apakah kamu nak cari hukum selain hukum Allah yang dipanggil hukum jahiliah? Ada lagi ke hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Yang merasakan hukum Allah baik hanya orang-orang yakin pada wahyu sahaja. Tu Quran sebut dalam ayat ni. Jadi maknanya apa? Makna kalau seorang tu tidak yakin pada Quran, jauh daripada Quran, dia tak sedar bahawa dia sedang meyakini pada sistem selain daripada sistem Allah. Dan itulah punca kerosakan. Itu kaitan dia. Jadi punca kerosakan dalam ayat 56 suratul A'raf ini, dia menunjukkan bentuk kerosakan paling nyata adalah apabila masyarakat membelakangi hukum Allah dan memilih hukum jahiliah. Kesal dia paling besar, nak tengok hadirat, dia mari penyakit-penyakit tu dalam negara kita. Ana baca takut, ana baca dalam internet ni, mengikut kajian lah. Di Bukit Bintang, di kawasan ni lah, di tengah-tengah mana Kuala Lumpur ni, ada buat tarian gate kan. Daripada mana mari? Dia ada rangkaian antarabangsa, dia berpusat di Bangkok. Ana duk tengok lah. Dengar gambar dia hak lelaki. Jadi hak lelaki dulu atas pentah ni pakai spender, perempuan ni, hak kaya-kaya ni. Termasuk pelakon Melayu, Cina ada pelakon. Mari tempat kita, dia daripada Bangkok asal. Enggak nampak sebelum klik, nampak dia singgah sini ana tengok. Hak tu kita urus ni. Na'udzubillah, minta lah tempat tu kena pakat nasihat lah. Kalau boleh kocok tu email tu kocok kalau ada peluang lah. Tak boleh lelak gitu lah, bahaya. Sebab ada setengah-setengah dia punya itu tu dia buat tak cara ya. Hak sepatut cara tu tidur tak bangun-bangun hadirat. Hak tu yang kita lemah. Tak khabar apa tidur. Dia sepatut jaga ni hukum-hukum ni. Dia buat tak tahu. Sedih kita kan. Kita ni ustaz kampus tak biasa, tak ada jawatan apa. Baik, tak apalah. Yang kedua, ayat ni juga sebenarnya mengisyaratkan kepada kita yang tersirat di sebalik ayat ni untuk kita elak daripada berlaku bala Allah turun dalam skala besar. Kita kena konsisten tauhid, kena realisasikan tauhid dalam kehidupan. Masuk bilik air, lagu mana nak mentauhidkan masuk bilik air, ingat kepada Allah SWT. Tauhid, semua tauhid. Nak makan apa tauhid, semua tauhid. Maknanya sebut nama Allah setiap kali kita nak buat sesuatu. Itu makna tauhid. Proses merealisasikan tauhid dalam kehidupan. Selagi tak buat hal tu, berbuah pada mulut ya tauhid. Yang ketiga, ayat ini adalah penawar bagi orang yang keliru. Di tengah-tengah kepelbagaian sistem duniawi sekarang ini, Allah menegaskan bahawa perbandingan antara hukum Allah dan hukum manusia bukanlah satu perdebatan yang rumit. Ia hanyalah perbandingan antara wahyu dengan jahiliah. Tu ya. Mudah tak? Kalau kita tanya apa jahiliah, kehidupan bukan mengikut wahyu. Tak kira apa bentuk kehidupan. Itu mudah. Tu hak mudah. Kesimpulannya ayat 50 ini mendidik jiwa orang beriman agar sentiasa berasa bangga dan yakin dengan Islam sebagai satu sistem hidup yang lengkap, serta menjauhkan diri daripada terpengaruh dengan sistem-sistem yang menjanjikan kemajuan duniawi tetapi memusnahkan masa depan kita yang sebenar, iaitu hari akhirat itu. Kena ingat tu. Itu kesimpulan. Jadi kena beringatlah. Jadi kena ingat malik. Kalau kita bincang ni hukum hak berkait dengan kita. Tak sibuk lah. Hak kita tak terlibat tu. Hukum dalam mahkamah tu hakim, lawyer apa tu bukan kita. Tak tahu pun tak apa tu. Lah ni masalah hukum hak kita terlibat. Hak kehidupan kita, hukum halal, haram, makruh, kita tahulah kalau tu. Nak buat gani haram, nak buat gani sunat, tahu ke tidak? Nak boleh jadi sunat tu, lagu mana nak suruh jadi sunat? Nak suruh boleh pahala. Pakai baju nak suruh jadi boleh pahala, lagu mana? Hak tu sepatutnya. Janganlah kita ni hanya mikir nak ambil pahala masa semaya. Dahlah semaya tak khusyuk pula. Sikit dah situ. Hak lain tak boleh pahala kita. Apa kita tak ikut hukum agama? Hukum ni makna sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada yang wajib, ada yang sunat.
macam-macam. Gitulah hadis-hadis. Baik, secara ringkasnya sini dia sebut Pak Ana baca saja faedah. Daripada perbincangan kita ni, ayat 50 ni menegaskan bahawa wajib berhukum dengan syariat Allah dalam konteks yang luas. Yang kedua, segala peraturan yang menyelisihi peraturan Allah itulah makna jahiliyah. Yang ketiga, tak ada yang ketiga ni. Yang ketiga tu sebenarnya salah. Penjelasan keistimewaan hukum-hukum syariat, bahawa hukum syariat itu penuh dengan kebaikan, keadilan dan kasih sayang mengikut jaminan Allah. Mengikut jaminan Allah. Yang keempat, semakin bertambah keyakinan dan keimanan seseorang, maka semakin bertambah pula pengetahuan terhadap bagusnya hukum Allah. Maknanya seseorang itu kalau dia semakin faham tentang ilmu wahyu, Quran dan hadis, akan bertambah maklumat dia tentang comelnya hukum Tuhan. Mana sejauh mana kita nampak baiknya hukum Tuhan, sejauh mana kita faham wahyu tu. Tu dia nak ayat. Enggak lah ni ada. Kalau kita tengok ada ustaz kita duk mengajar tafsir Quran, tadabbur Quran, kalau bulan Ramadan kan boleh tahan lagi. Boleh tahan lagi. Kena ambil peluang. Sekurang-kurang dalam hidup kita sebelum kita menghembuskan nafas, kita pernah ada pengalaman boleh royak depan Tuhan. Aku pernah khatam tadabbur Quran 2 tahun, 40 hari, 60 hari. Biar agak ada. Ni duk ngaji tajwid 40 tahun. Hak lain duk. Tak perlu ngaji tajwid sampai 40 tahun. Orang ngaji setahun pun ngaji sungguh betul benar dah. Hak sepatutnya hak lepas daripada tu dia. Tuhan mari bukan sekadar baca Quran. Iktibar fa'tabiru ya ulil albab. Kena ambil iktibar, kena ambil iktibar mana? Makna tak erti. Yang terakhir, yang kelima, berhukum dengan undang-undang buatan manusia dan hukum orang barat itu adalah kufur. Kufur di sini ada 2 maksud. Yang pertama, kufur nikmat, iaitu orang yang tidak bersyukur Islam lagi, tetapi dia berhukum dengan hukum barat. Dia tidak menafikan hukum Islam. Ini dia panggil kufur nikmat. Yang kedua, boleh jadi kufur sini kufur hakiki. Kufur yang menafikan tauhid. Sekiranya dia menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum itu. Dalam anggapan dia, kita tak tahu dia dengan Tuhan. Kalau lagu tu memang jadi kafir hakiki dia. Terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi untuk sesi akan datang, kita akan bincang pula dalil yang terakhir, iaitu dalil hadis Nabi SAW. Ini kita bincang kemudian lah. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Ada apa-apa persoalan berkait dengan perbincangan kita ni? Kalau ada boleh. Silakan. Kalau saya miskin. Ya? Saya kira tu saya terlepas mana? Jadi bila Saudah. Hak mana? Nombor 1 dengan nombor 2. Wajib berhukum dengan syariat Allah. Syariat dengan iaitu surah Al-Nisa ayat 62, 60 patut solat ni. Mana ayat ni? An-Nisa. Nombor 38 ni. Mereka saja. Maksudnya nak dia punya mereka dia gini ya. Cuba tengok muka surat 38 ni. Ni surah An-Nisa ayat 62 dah. 60 hingga 62. Dia gini sebenarnya. Sini Pana ada buat catatan. Ayat ni kalau mengikut dalam setengah-setengah sistem pengajian, misalnya Hak Maulana Hadi, dia panggil ayat zajrun. Dia panggil zajrun ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi teguran pada manusia. Allah tegur manusia. Dia tak sama bila ibu bapa kita tegur, guru kita tegur. Bila Allah tegur, maknanya kalau kita tak berubah, hujung jatuh kita neraka lah. Baik, anda nak sebut sini. Okey, ayat 61. Inilah kelompok ayat inilah bersifat memperincikan sikap sebenar golongan munafik. Sebenarnya ayat ni sebab munafik ni dia dakwa dia ikut Nabi juga. Kalau semaya pun, tapi dia bohong. Ni. Jadi bohong yang dimaksud dalam konteks ayat ni bertindak lain tapi dalam hati lain. Zahirnya orang Islam pun ada juga. Dia panggil munafik akhlak. Tapi kalau dia daripada munafik akhlak dia boleh jadi munafik hakiki. Munafik akidah dia boleh jadi. Jadi perdebatan lanjutan tentang sikap munafik. Jadi gini, dia nak ayat sininya bahawa maknanya dalam ayat ni sebut, sebab banyak kita tengok ayat Quran sebut tentang munafik ni sebenarnya nak memberi pengajaran kepada orang Islam. Bapa gitu tu. Sebab pokok munafik ini simbol kepada manusia yang tidak ikhlas. Simbol kepada manusia yang hidup berpura-pura. Si berpura-pura, tidak ikhlas. Perbuatan ini bercanggah dengan iman. Jadi kita kena fikir orang Islam ni kena hidup dia beriman begitu hal dia sebut.
hak dia beriman begitu, beritulah dia kena buat. Barulah kita dapat mencapai maksud berhukum dengan hukum Allah dalam konteks yang menyeluruh. Tu maksud dia nak ayatnya. Jadi kalau kita kata Islam, baca Quran, tiba-tiba bila nak buat keputusan apa? Nikah anak betul lidah nak buat keputusan mengikut cara agama. Itu sifat munafik tu. Dalam hati tasdik la ilaha illallah. Tapi bila nak buat apa-apa tak selitah nak. Lagu mana Tuhan nak dalam bab nikah? Lagu mana Tuhan nak sunnah nak dalam bab kita kata membuat orang panggil walimah ni, kita nak mengadakan majlis perkahwinan, lagu mana hak sunnah nak, tak fikir lagu tu. Itu sifat munafik. Bagaimana hak tu sebenarnya? Tak usah kira lah munafik, pokok munafik sengati tu kita takut jadi lagu tu. Sebenarnya ayat ni Allah nak tegur pokok munafik yang berpura-pura di belakang Nabi, tapi sebenarnya ayat ni juga sebenarnya satu kiasan kepada orang Islam. Jangan jadi gitu. Sebab nak jadi munafik ni mudah ya. Hati lain, beriman tu kat jangan kira hak tu jaga benar tu. Tapi dari segi tindakan tak tanya pun Allah SWT. Tak tanya pun sunnah Nabi dalam buat apa-apa. Beli pakaian tak tanya dah. Kena pada dengan syariat tak tanya pun. Tiba-tiba pakai apa bau nakal. No, ketak gelemak. Hak laki begitu, hak perempuan begitu. Itu contoh. Itu maksud ana sini, hak Tuhan ni paling besar. Ni hak ingat ana sebab saya nak buat catatan ni zajrun. Apa Allah mari tentang munafik di sini? Sebab dia Tuhan dia bertindak nampak okey. Tapi sebenarnya tengok dari sudut lain nampak tak okey. Sini orang Islam tak tahu. Orang Islam tak tahu. Dia ingat kau perangai huduh gitu. Rupanya ada munafik. Takut orang Islam pun gitu juga. Ana ni dalam hak ni bila baca tentang munafik, ana ingat sama ada seorang sahabat ana. Kita sampai hari ni kalau dia kecek kita tak percaya. Daripada sekolah lagi dia kecek gini dia buat lagu lain. Perangai dia sama. Sampai hari ni pun beberapa tahun lepas ana jumpa dia ada lagi perangai. Ana kata sudah lah tak berumur 50 lebih. Rupanya guru kita jumpa berayak gitu. Ni pak orang Islam. Maknanya kalau orang Islam ada perangai lagu tu, maknanya dia berada dalam satu keadaan yang sangat bahaya. Orang-orang lagu ni lah hadirat yang kira-kiranya hakikat sebenarnya berlaku pelanggaran bukan secara zahir, tapi hati dia sudah melanggar hukum agama, bukan secara zahir. Kalau kita duk bincang ni dalam konteks orang beriman ni percaya kepada Tuhan, dia yakin hukum Tuhan molek, tapi di segi praktikal tidak. Itu masalah besar. Gitulah ya. Itu maksud. Jadi nak ayat sasa tu anak kena payah juga tu. Tapi maksud dia gitulah. Kita kata buat apa mari ayat tentang orang munafik sini. Nak ayat ni ayat sebelah. Ni cerita orang munafik juga ni. Awal surah Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah melakukan kerosakan di muka bumi, mereka kata dak, inna nahnu muslimun, kita lah orang yang buat kebaikan. Dia boleh buat bodoh lagu tu. Dia boleh menafikan kering-kering gitu dia menipu. Baik, sini ana nak baca. Sebab sini ana ada buat nota lampiran yang ke-10 tentang ayat ni. Ana nak baca lagi ni. Ana baca saja. Baik, huraian ayat ni. Jadi ayat ni dia lebih berbentuk 3 perkara. Kalau kita tengok dalam tafsir, kerosakan yang dilakukan oleh pokok munafik. Sebab ni ayat pokok munafik ni ayat ni. Pertama sekali kerosakan sosial. Ni kena beringat benar ni hadirat kalau kita dengar ni kan. Orang-orang politik perangai lagu. Orang terlibat dengan politik perangai lagu ni. Memecah belahkan masyarakat, menyebarkan fitnah dan menghasut orang lain untuk membenci kebenaran. Sebab dia menimbulkan satu salah faham, kebenaran hanya berada pada pihak kita. Tu berat. Akan rosak manusia kalau dia letak gitu. Dia cuba bayangkan benar ni hanya duduk alik kita saja. Alik orang lain tak. Ini perangai pokok munafik. Ni dia panggil kerosakan dari sudut sosial. Yang kedua, kerosakan dari sudut moral. Ni kita nak tengok karakter munafik. Sebab apa dia disebut acak kali dalam Quran. Surah Baqarah ni ayat tertadia pada awal tu. Yang kedua, kerosakan moral, akhlak, dari segi akhlak, iaitu menormalisasikan perkara yang haram dan melanggar prinsip agama demi kepuasan peribadi. Dia tak kira. Ni bahaya. Ni proses menormalisasi ni bahaya. Benda salah, dia nak supaya dianggap betul, dia buat program, dia melibatkan pihak-pihak pemerintah misalnya. Tu bahaya. Bunyi khabar teri pun, mai teri nak boleh pula bunyi khabar. Harusnya nak noro mak yo noro ke apa lagi. Bagih ke betul dah. Wayah kulit tu iyalah. Tu bahaya. Agak-agak adalah pihak-pihak yang berautoriti cuba main peranan lah. Baik, yang ketiga, mufsid di sini salah satu makna dia pengkhianatan. Ni bagus. Janganlah kamu melakukan pengkhianatan di muka dunia. Salah satu makna. Apa dia?
bekerjasama dengan musuh untuk menjejaskan keamanan umat Islam. Hak ni biasanya berlaku pada pimpinan lah. Hak ni boleh berlaku pada pimpinan. Tu. Baik. Jadi puak-puak ni bagi. Puak-puak ni oleh kerana dia ni golongan cerdik, bila ditegur dia akan kata mana? Kami maksud molek. Kami nak buat kebaikan. Cuma ditafsir tak molek. Kita maksud molek. Kalau ada demonstrasi hati maaf lah. Lepas tu ada buat lagi kalau tak betul sama. Tu lagi tu. Ingat orang tak ada hijab lain. Tu penyakit juga. Sebab tu sini dia buat ayat ni sebenarnya dia ada satu penyakit bobok munafik yang sangat bahaya. Dia merasakan diri dia sentiasa betul. Sebab tu Sayyidina Ali masa nak lawan puak-puak ni, Sayyidina Ali kata mana? Man istabadda faqad halaka. Orang yang rasa dia saja betul, orang itu sebenarnya sudah punah binasa orang itu. Rosak dah orang itu. Tak boleh warna tu. Rosak tu benar tu. Jadi pengajaran untuk masyarakat pertama sekali kena sentiasa muhasabah diri dengan wahyu. Muhasabah diri dengan wahyu. Baca Quran. Hadirat. Kalau kita baca Quran, kita baca terjemah ke? Sebanyak mana dia dapat kebaikan. Walaupun ada sudut-sudut kita tak faham. Allah akan bui pada kita. Baca ayat ke ayat, tengok terjemah. Sebanyak mana dia dapat kebaikan. Kalau kita boleh buat sampai 30 juzuk sebelum meninggal dunia, kita boleh buat gitu ke? Banyak kebaikan kita dapat. Misalnya. Ni contoh lah ni. Ada orang tu dia faham satu ayat, lepas tu dia baca sampai 40 kali siap dengan bawa ke tu. Ni apa ni? Dia nak kira sebab kira negeri tawah tu. 40 kali dia baca ayat ni, dia ingat, dia menghayati sampai 40 kali satu ayat. Dia sebut pada anak, dia kata, Ustaz, lepas tu kita semaya ke sedap lah, dia kata. Tu kesal dia Quran. Sayap dia buat 40 kali, dia buat tik. Selepas dia tahu makna, dia cuba bayarkan makna masa dia baca. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 40 kali sayap dia buat. Orang-orang biasa ya. Baik, yang terakhir. Ayat ni juga mengingatkan kepada kita bentuk kerosakan orang yang sentiasa bercakap dalam bahasa retorik. Retorik ni hadirat, bila dia bercakap, dia akan menghiasi kata-kata dia nampak baik demi keharmonian bangsa, demi rakyat kita. Padahal nipu hangit. Demi gotu dia, retorik. Tidak ikhlas. Tak kira siapa. Boleh jadi pada ibu bapa, boleh jadi pada guru, macam-macam. Boleh jadi pada ulama, ustaz, boleh jadi belaka. Ni perangai orang munafik. Apa yang disebut sini, sebab munafik ni lah yang orang panggil menjadi juara dalam bab langgar hukum Tuhan. Langgar hukum Tuhan ni maksud dia berpura-pura terima agama. Menyebabkan jadi longgar pegangnya masyarakat. Kalau saing dengan dia, jadi longgar pegangnya agama. Bahaya ni. Ciri-ciri dia. Yang terakhir, ayat ini menyatakan kepada kita bahawa kebaikan tu bukan kerana kita rasa baik. Kebaikan tu bukan kerana kita rasa baik. Tetapi kebaikan sebenarnya adalah kebaikan yang Allah dan Rasul sebut sebagai kebaikan. Bukan semata-mata kita rasa baik, maka benda tu jadi baik. Tidak. Tak boleh pakai. Itu bukan kaedah dalam agama. Itu yang terakhir. Gitulah hadirat. Jadi anak setakat itulah dulu. Dia kena berhati-hatilah. Lepas ni, bacalah Quran sekali dengan terjemahan itu. Supaya kita dapat maklumat walaupun ringkas. Okey, soalan terakhir Ustaz Mak. Perkataan syariat. Gede syariat. Lafaz mana syariat? Syariat. Mana syariat? Dia gini sama. Syariat ni asal dia makna jalan. Syariat ni jalan. Jalan pun lebuh raya dia guna syariat. Syariat tu itu maksud dia. Asal dia sebenarnya ana tengok dalam fiqh luah lah dia ada sebut. Syara'ah ni asal dia sebenarnya maknanya air yang memberi manfaat. Ada juga sebut gitu. Bapa disebut Quran ni syariatan sebagai syariat. Kan dalam hadis-hadis sebut wahyu ni seperti air mutlak. Ingat tak? Maknanya orang yang ikut wahyu ni, syariat ni, dia akan hilang dahaga. Dan dia tidak membahayakan diri. Sebab ada setengah hari hilang dahaga tapi lama kelamaan boleh membahayakan diri. Tetapi wahyu ni dia seperti air, bila kita menaik mutlak, air yang belum bercampur apa-apa. Dia hilang dahaga dan dia tidak ada efek yang negatif. Tapi air hak lain hilang dahaga juga. Air kopi hilang dahaga, air Mirinda tidak, air Coca-Cola hilang dahaga. Tapi dia memberi kesan yang buruk. Tapi wahyu tidak. Sebab dia bagaikan air mutlak. Dia ada makna tu. Cumanya bila diguna atas nama syariah, dia menunjukkan kepada sistem. Dia menunjuk kepada sistem. Itu maksud dia lah. Peraturan lah. Itu makna. Tapi dalam bahasa Arab asal mana jalan. Kalau kita pergi ke Tanah Arab kan dia sebut syariat apa ni, malik je. Ni jalan, malik ke beribu, ni jalan. Biasanya syariat ni jalan hak luar lah. Kalau lorong kecil tu dia tak panggil syariat. Gitu asal makna dia. Okey. Rasa setakat tu dah. Mudah-mudahan Allah. Ada lagi? Al-Quran kita
turunkan untuk fakta biru yang boleh lepas. Bagaimana pula ada yang kata waratil Quran tartila. Nak gabung itu tu beza. Warattil Quran tartila, mengikut Imam Baidawi dia kata warattil Quran bil mujawwidin. Isu baca, waktu baca. Bila baca Quran ni kena betul. Tajwid tu kena betul bila baca. Tu maknanya basic pada Quran ni baca. Sebab tu disebut warattil, tilawah tu. Baca Quran dengan betul. Maknanya kena belajar. Sebab tak ada sebuah tu hak basic. Hak kata boleh pala satu huruf tu baca, tak faham. Boleh tu. Tetapi fa'tabiru ya ulil albab ni nak ambil maksud Quran, gapo dia mesej yang Allah nak sampaikan, kena ambil itibar, ambil pengajaran. Hak tu dia tidak melibatkan tajwid, dia melibatkan pemahaman makna Quran. Hak tu orang kita tidak diterjemuh secara berleluasa dalam masyarakat, ya. antara dua tu mana boleh pilih. Penting belaka, dia kena serentak. Tak mungkin seorang tu nak ambil itibar baca betul-betul, mesti kena baca tu betul basic. Sebab tu belajar Quran hak basicnya kena baca tu biar betul. Tajwid tu lah. Apa iman? Asli sesuatu iman dan Islam. Apa dia? Iman dan Islam. Oh, iman dengan Islam. Dia iman dengan Islam ni Ustaz Mat. Tak sama. Dia gini, dia dari segi akademik lah dia tidak sama. Kalimah iman ni dia merujuk pada kepercayaan dalam hati. Tu asal dianya. Islam ni pula dia merujuk kepada kita melaksanakan tuntutan iman secara zahir. Hak kita panggil fiqh tu. Hak tu dia panggil iman, Islam. Dalam ayat, bila disebut dalam satu ayat iman dengan Islam, dia beri makna tu lah. Tetapi kalau dalam satu ayat sebut iman, dia makna kedua-dua tu terangkum dalam iman. Dan kalau sebut Islam saja dalam sahayat tidak sebut iman, maka dia termasuk iman juga dalam Islam. Misalnya innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang sebenar adalah Islam, termasuk iman. Apakah mungkin itu tidak boleh dipisahkan? Mana? Tak boleh pisah. Tak boleh pisah tu. Kalau beriman saja tak semaya, tak jadi mana sah mana? Beriman saja, lepas tu puasa dak. Lagu mana puasa? Tu Islam. Islam tu maknanya orang panggil perbuatan zahir. Sebab tu kalau dia semaya tapi dia tak beriman, tak jadi juga. Kalau beriman tak semaya, masuk neraka juga tu. Tapi tak kekal dalam neraka. Tu beza dia. Nak ayatnya iman ni lebih asas. Salah tidak kita fahamkan bahawa umat Islam hari ini Islam Islam. Tapi tak ikut syariat. Tak ikut syariat. Boleh. Maknanya kita kata Islam dia tu maknanya kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya Islam itu dengan makna iman, tapi tak ikut syariat. Itu betul. Mana Islam kapal selam dia panggil, lebih banyak tenggelam daripada timbul. Itu maksud dia. Itu yang memang yang perlu dibetulkan. Sebab tu lah ni gini sama ada. Kita tahu dah penyakit masyarakat kita ni apa. Kita tahu penyakit tu orang panggil gejala yang timbul. Gejala gini kita tahu dah. Masalah sekarang ni dia punca penyakit tu apa? Sebab dia bagi anak duk tengok kita belajar hadis, belajar Quran, punca dia hanya bagi anak salah tahap paling basic adalah kerana dia jauh daripada pengajian wahyu tu. Tidak hidup dengan Quran. Bila dia tidak hidup dengan Quran, dia lama kelamaan ni. Sebab Quran ni inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Orang yang dekat dengan Quran ni, Quran tu akan bawa dia, bimbing dia menjadi cemerlang. Jadi Qiyam tu, qayyim tu tak ada. Tu sebenarnya. Sebab tu lah ni bagi anak, kita kena semarak. Contoh Ustaz Mat lah kita tahu. Kalau boleh, kalau kita duduk masjid cari 4-5 orang tak apa dah. Anak tu buat tu asalnya 10 orang. Kita target 10 orang. Anak buat 3 kali seminggu di Masjid Islahiyah. Hari apa ni? Hari Selasa, hari Khamis dan hari Sabtu selepas asar. Kita ambil 40 minit ya. Ni masuk 3 surah dah. Nak habis dah surah. Dia bermula dengan Ghafir, lepas tu Fussilat, Asy-Syura. Nak habis dah surah Asy-Syura. Kita bincang ni ringkas ya. Sekali lagi 40 minit kita bincang 6 ayat hingga 8 ayat. Tu ya. Tak banyak pun. Cuma kita bincang ayat ni bila pindah sini maksud dia apa. Ringkas ya. Setiap orang bawa Quran. Lah ni ada dekat 40 orang. Kita akan nak 30 orang. Ana buat gitu tujuannya nak suruh masyarakat kita ni belajar Quran dengan cara betul. Seperti mana ulama kita sebut. Sebab ana tengok ada yang mengajar tafsir tu dia kait ikut serah. Ikut telitah. Dia pakai kaedah IT kot. Ikut telitah. Dia kait pusing. Jadi tak nampak. Sedangkan ayat ni dia ada sebenarnya asal ni tertera munafik. Tapi bila kita pakai dalam konteks itu, kita boleh pakai dia betul. Tapi kena tahu dulu asal dia lagu mana. Konteks asal dia. Selagi tak tahu itu bahaya. Salah satu yang membantu kita faham konteks asal itulah faham asbab nuzul. Sebab tu bila nak itu kita tengok, okey, ni ada ke tak asbab. Sebab ada setengah ayat tu
Dia umum, dia tidak berkait dengan asbab nuzul. Allah turun kerana nak sebut sesuatu, bukan berkait dengan sebab-sebab tertentu. Semata-mata Allah nak beritahu pada kita maklumat yang kita kena tahu, tak berkait dengan isu-isu tertentu. Ada juga lagu tu, tapi ada setengah-setengah tu ada sebab nuzul dia. Jadi hal sebab nuzul tu, sebab tu Ibnu Mas'ud kata orang yang tafsir Quran dia tidak tahu latar belakang ayat diturunkan, tidak boleh menjamin betul terjemahan dia, betul huraian. Itu payah kalah sama. Sebab itulah kalau kita nak tafsir Quran, kena ambil satu tafsir yang kira-kira diperakui. Misalnya Ibnu Katsir tu, kalau anda tengok Wabah Zuhaili tu sangat menarik. Al-Munir tu sangat menarik tu. Setiap ayat dia ada sebut kaitan ayat ni, munasabah ayat dia sebut lagi. Lepas tu fiqhul ayat, fiqh kehidupan dengan ayat ni. Lepas tu latar belakang ayat ni dia sebut. Hak mana ada? Bagus kita. Gitulah sama Wallahu alam. Jadi yang saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati itu semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.